Cuma ada 5. Maksud saya 5 ni tak sama antara firqah dengan firqah yang lain. Sekarang kita membahaskan tentang firqah mana? Imaniyah. Mereka ada 5 saja rukun. Yang pertama at-tauhid. Maksudnya mereka juga percaya Allah. Yang kedua al-adalah. Allah mesti bersikap dan bersifat adil. Oh, dia masuk kok tu pula. Percaya pada Allah dah. Kalau kita belajar ilmu tauhid, kita percaya kepada Allah, bab adil, bab apa tu sudah termasuk dalam nama-nama dan sifat Allah duduk dalam tu semua. Ni dia pitiun sifat adil tu dalam kerangka perkara pokok dan usul dalam akidah dia. Yang ketiga an-nubuwah. Mereka percaya Nabi, mereka percaya Rasul. Yang keempat al-ma'ad. Mereka juga percaya hari kebangkitan, hari kiamat. Lepas tu yang kelima al-imamah. Yang ni tak ada pada rukun iman kita.